Hai guys, so ini kita dalam segmen Arena episod yang pertama. Arena ni dia macam best sikit lah. Betul. Dia ada sukan, dia ada masa kita akan bincangkan tentang isu semasa, sukan, bola sepak sebagainya. Tapi untuk game hari ni, tak tahu game apa. Ini kali production yang akan tentukan. So Betul. aku tak tahu game apa dia bagi. Jangan mepek-epek lah. So jom kita mulakan episod yang pertama Arena. Okay, soalan yang pertama. Mesti kau menang. Saya pernah bermain di Everton 2 kali pada tahun 2002 dan 2017. Saya pernah menangi 5 kali Piala EPL. Saya dilantik sebagai Kapten England pada tahun 2014. Ashley Young. Salah. Piala tu piala apa? Piala banyak, Carabao ada, Piala FA ada. Premier League. Premier League 5 kali. Yep. Gary Neville. Let's go! Let's go! Salah. Gary Neville. Salah. Kena cakap nama saya Yelah lah. Nama saya lah Gary Neville. Salah. Kan? Okay. 5 kali EPL. 2 kali kan? 2 kali. 5 kali. Banyak sangat. Tapi kita boleh teka je. Tekan. Tekan je. Nama saya Arteta. Salah. Nama saya ialah bukan. Okay. I think I know. Bukan. Tak boleh. 2017 tu still lagi latest. Okay. Dia main, bagi clue posisi apa? Okay, dia bermain di posisi penyerang. Okay, saya bagi satu lagi clue. Saya penjaring terbanyak sepanjang masa Manchester Derby. Wait. Okay. Dia negara, dia benua apa? England. Saya dipilih sebagai Kapten England pada tahun 2014. Yang aku lupa. Aku rasa kita tahu tau. Tapi hari ni kita lupa. Okay. Malu. Bagi satu last clue. Kalau tak dapat jawab, dua-dua tak dapat jawab. Sekejap je sabar. Kita bagi dia masa. Bagi masa. Aku rasa aku tahu tapi aku terlupa. Saya pernah bermain sebaris bersama Ronaldo. Ronaldo mana? Ronaldo banyak. Cristiano Ronaldo. Nama saya Wayne Rooney. Betul! Let's go! GGMU. 10 marks. 300. Boleh lah. Jambu hidup lagi lama. Ada 9 lagi. 9 lagi? Bukan sekali dapat 300. 10 kali 3 3,000. Boleh salah. Okay. Okay, soalan yang kedua. Saya hampir menangi Ballon d'Or pada tahun 2005 tetapi saya kalah kepada Ronaldinho. Saya pernah menjuarai Premier League sebanyak 3 kali. Saya pernah bermain di Manchester City tetapi bukan bersama Haaland. Alamak. Dia pusing-pusing tau. Aku dah hampir-hampir dapat. Dia pusing-pusing lagi. Let's go. Kecoh lah. Tengah fikir. Bising. Alamak. Dia hampir-hampir menang Ballon d'Or. Dia macam Arsenal hampir-hampir juara. Sebab dia di City kan. Dia dah tu tiba di City. Dia pernah main City. Takkanlah Syarat Philip. Jauh. Okay. Dia benua apa? Dia ni orang mana? Benua apa? Dia benua banyak. Ada Amerika, Afrika. Okay, so next clue. Saya antara penjaring dan pembantu jaringan terbanyak sepanjang zaman pasukan Chelsea. Chelsea. Kau Chelsea takkanlah kau tak tahu. Frank Lampard. Betul. Ya, dia main City lah. Keep the blue flag flying high, bro. Soalan ni. Okay, ni lain pula. Dia tahu lah, dia fan Chelsea. Aku tak main Chelsea dah berapa lama tak menang EPL. So dia Chelsea. Chelsea lain lah. Lampard pun main City. Yang dia score tu dia macam tenang. Dia respect. Okay, soalan yang ketiga. Saya pernah digelar sebagai The Last Samba kerana tiada lagi generasi selepas saya yang bermain seperti saya. Pernah bermain bersama Messi di Barcelona tetapi tidak bersama Ronaldinho. Saya pernah menang Puskas Award pada tahun 2011. Neymar. Nama saya Neymar. Mina Dia lah sambal. Yang lain sambal. Dia sambal. Sebab dia perkataan sambal tu aku dah tagihan Neymar alas lah. Of course. Okay, soalan yang keempat. Ready ya? Saya digelar King of Joga Bonito. Saya pernah menang Ballon d'Or pada tahun 2005. Aku hampir tangkap. Jap. Diam. Juga Bonito. Aku hampir tangkap. Saya pernah sepasukan bersama 2 pemain terbaik dunia iaitu Lionel Messi dan Ronaldo Nazario. Wait. So aku ingat Messi tadi. Takkan Cambiaso takkan. Aduh.
Dah Nama tekan saya Figo. Salah. Mana dia Figo Figo. lain. Tolak. Jangan tolak. 300 kot. Tak payah tolak. Okay. Apa Joga Bonito Saya digelar King of Joga Bonito Pernah main dengan Ronaldo Nazario. dan Lionel Messi. Siap. Kena bagi aku masa. Messi Nazario, Ronaldo Nazario. Damn. Takkan Morientes. Tak boleh. Dia pernah main dengan Messi. La ilaha illallah. Rasanya kau ada. Nama saya Ronaldinho. Betul! Let's go! Su. Su tu orang lain. Okay. Ya. Soalan yang kelima. Okay. Saya pernah menang Piala Dunia pada tahun 2018. Saya pernah menang UCL dan UEL. Saya lagi rendah dari Messi. Tengok dia tahu. Kau dia dah tahu dah clue tu. Nama saya N'Golo Kante. Betul! Bagi lah sebab dia dah pegang tangan aku. dia senang sangat sebab dia berapa tu macam latest. So yang banyak menangkan semua orang tahu. Okay. Soalan yang keenam. Ini susah lah. Tapi kita pernah bincangkan. Saya mulakan karier saya di Celta Celta Vigo. Celta Vigo. Saya pernah menjaringkan 18 gol dalam satu musim di EPL. Saya hampir sama tinggi dengan Harry Kane. Tinggi. Sekejap. Aku tak tahu Itu dia ni. je. Sekejap. Aku. Kalau clue bagi tahu. Sekejap. Aku ingat muka dia. Tapi nama dia. Allah. Ya Allah. Nama. Ya Allah. Dia set apa dia settle Yes. tu. Nama saya Diego Costa. Salah. Oh damn. Kira dia orang Spain Costa Spain. Dia orang Spain. Kau orang mana kau fikir ni? Orang Temiang. Michu. Betul! Wonder. Michu. Yeah, One Season Wonder. Clue keempat ni. Saya pernah digelar the best ever One Season Wonder. Michu ya. Aduh ya Michu sekali dia Kan? lepas tu tak mana tu. Soalan yang ketujuh. Idola saya Marco van Basten. Saya pernah menang Piala Dunia 1998 bersama Perancis. Saya pernah bermain di Juventus, Arsenal dan Barcelona tetapi lebih menyerlah di Arsenal. Saya cuba saya Vieira. Salah. Saya David Trezeguet. Salah. Siapa siap kau sebut? Kau tak kenal. Lama dia. Kau tak air lagi dah tu. Tapi dia Marco van Basten tu idola. Tapi, idola. Okay, dia still lagi main ke atau dah bersara? Okay, dia posisi apa? Okay, clue bagilah clue. Posisi. Clue Saya pernah menang Golden Boot 4 musim di EPL. Saya Terry Henry. Betul! Go! Itu aku perlukan. That's clue. 300. Pening pula aku. Soalan seterusnya. Soalan yang ke-8. Saya digelar King of Assist semasa kemuncak karier saya. Saya pernah menang Piala Dunia pada tahun 2014. Nama saya Mesut Ozil. Betul! Dia zaman-zaman dah ke 2014 tahu lah. Malaysia. Sama masa 98 tak dapat dia. Okey, baiklah. Ni saya bagi tahu orang-orang ni dia banyak prime dia bawah 2010. Habis kau. Okey. Soalan ke-9. Saya pernah menang Ballon d'Or pada tahun 2007. Saya pernah bermain untuk AC Milan dan Real Madrid tetapi lebih menyerlah di AC Milan. Saya pernah menang Liga Juara-Juara UCL bersama AC Milan. Nama saya ialah Kaka. Betul! Vamos! Yalah. Soalan yang ke-10. Saya pernah menang Liga Juara-Juara UEFA pada tahun 2005. Saya tidak pernah memenangi EPL sepanjang karier saya. Saya pernah menjadi kapten kelab dan pasukan negara saya. Nama saya Steven Gerrard. Let's go. Slip. Aku ingat sebab dia pernah tergolek. Lawan Chelsea. Nanti masuk video tergolek. Chelsea. Tentu dia jumpa Dembaba. Wah, dia mabah, yes.
Okey, disebabkan keputusan sekarang seri 5 sama. Aduh. Jadi kita akan ada satu soalan Kita bagi 2, 1,5. Bonus, soalan bonus. soalan bonus. Siapa dapat jawab soalan bonus ni dia akan menang lah. Susah ke senang? Susah nak cakap. Tapi saya akan bagi 5 clue terus. Okey. Kau bagi 2 ke? Tak apa, kita dengar dulu. Okay. Ini adu lah. Ni aku tak tahu ke? 5 aku tak 5 tau aku betul. Semua cakap aku baru tengok bola 5 tau. Okey. Ni dia detail sikit lah. Boleh Boleh. Okey. Saya dilahirkan pada tahun 1973. Dah tua tak? Saya pernah bermain di 9 kelab. Ui, banyaknya. Posisi saya left back. Left back. Main... Ya. Kelab yang paling banyak penampilan saya ialah Real Madrid. Real Madrid. Nama saya Roberto Carlos. Weh, Sam lama. Ini ada lah. Kenal je. Alamak. Raya lagi. Belum raya Lagi. Puasa baru 2 hari. 300. Tu aku cakap kau nak bagi 2, kau tak nak bagi. Kau tak mak. Gen Z memang penting ni. Gen Y, kita sanggup share 2. 300 weh. Okey, jadi pemenangnya adalah Encik Jambu. Masih yang hadir hari ni, mak, ayah, atuk, nenek. Tak nampak. Okay. Terima kasih yang hadir hari ni, yang support saya. Alhamdulillah, I did it. First episode saya bagi je lah ni. Okay guys, so itu dah episod pertama Oh Harina. Challenge kita, production bagi teka siapa saya dan inilah dia. Inilah saya. Saya lah ni yang menang. Bukan dia. Jadi Alhamdulillah, dapat 300. Saya akan share rezeki lah dekat siapa kawan-kawan saya. Saya akan belanja dia makan ke apa kan. Takkan saya nak ambil kan. So saya belanja dia makan lah. 300, 3,000 saya ambil. Jadi kita jumpa di episod kedua Oh Arena pada masa akan datang. Stay tune. Bye. Bye.